Terowong ini memang penuh dengan ikan. Ada buaya tak kat sini? Jauh sikit. Oh ya, tengok semua tu. Apa benda tu? Nampak macam pari atau sesuatu. Kau boleh tangkap ikan sebesar kau kat dalam tu. Ini adalah cabaran 24 jam tanpa henti. Ya Allah, aku tangkap ikan. Kecil betul dia. Aku tak pernah nampak ikan macam tu. Eya, arowana. Tunggu, ada ikan besar dalam tu, Helen. Ini memang raksasa betul. Ya Allah, banyaknya ikan dalam tu. Kita dah dapat satu. Aduh, dah dapat. Apa khabar BFE Nation? Selamat kembali ke video yang hebat kawan-kawan. Hari ini kami kembali ke satu tempat yang sudah lama kami tak kunjungi, yang penuh dengan ikan akuarium. Sebenarnya kami hanya pernah datang ke sini sekali sahaja sebelum ini, dan korang memang suka video tu. Kami tangkap benda-benda pelik dan saya rasa dah lebih sejuta tontonan. Entah kenapa, saya pun tak tahu. Kami tak pernah datang balik. Saya rasa dah 4 ke 5 bulan juga mungkin. Dan akhirnya kami kembali untuk buat bahagian kedua yang korang semua tunggu-tunggu. Sebenarnya ini hanyalah anak sungai kecil di sini yang mengalir masuk ke terowong. Lepas tu banyak saluran pembetongan bersambung dengan sungai ni. Jadi dalam satu kawasan kecil ni ada macam 4 saluran pembetongan berbeza yang penuh dengan ikan. Korang boleh letak perangkap ikan kat situ atau guna jaring kat situ. Kali terakhir kami buat macam tu, saya pasti kami dapat tangkap ikan gorami, ciklit Afrika. Dah lama sangat. Jadi saya pun dah lupa kebanyakan ikan yang kami tangkap. Tapi saya ingat kami ada tangkap 2 ekor peleko designer yang memang cantik-cantik. Jadi hari ni saya harap dapat tangkap yang tu juga. Dan ya, saya memang teruja nak teroka lagi kawasan ni, nak tengok apa lagi yang hidup kat sini. Kami juga pernah tangkap ikan keli besar yang kami namakan butthead dan dia hilang tak lama lepas tu dalam salah satu kolam saya. Jadi mungkin hari ni kita akan tangkap abang dia pula. Ya kawan-kawan, hari ni kita bawa 3 perangkap ikan. Tengok ni, kita ada yang ni kat sini. Yang ni memang dah lama dan sentiasa boleh harap. Yang ni memang selalu menjadi. Kita selalu guna yang ni dan memang selalu dapat ikan. Jadi kita ada pilihan yang ni. Kita ada yang ni pula, ni perangkap ikan raksasa kita. Kalau kita buka, korang akan faham kenapa kita panggil macam tu. Tengok benda ni. Kalau kita dapat apa-apa dalam ni, memang besar gila. Jadi kita bawa yang ni hari ni sebab kita tahu ada ikan besar kat sini juga. Lepas tu kita ada yang ni. Korang dah lama tak nampak yang ni. Ini macam perangkap paip pertama yang kita pernah buat. Kita dah jarang guna sebab tahu tak, ia bukan yang terbaik pun. Tapi saya rasa seronok juga kalau cuba balik hari ni dan guna. Dah lama tak guna yang ni. Korang memang suka yang ni dulu. Jadi sebenarnya teman wanita saya, Helen, ada di belakang kamera. Hari ni kita akan buat 1 lawan 1. Perangkap ikan 1 lawan 1. Jadi Helen, saya bagi awak pilih dulu. Awak dapat pilih dulu. Awak boleh pilih perangkap ikan mana yang awak nak guna dan saya akan ambil yang satu lagi. Teka siapa yang akan menang di ruangan komen di bawah guys. Helen, silakan pilih perangkap ikan awak dan kita akan letak umpan nanti. Baiklah Helen, awak ada 3 perangkap ikan untuk dipilih. Yang mana satu awak nak guna? Bila saya tengok sekarang, saya dah nampak yang ini terlalu kecil untuk saya. Saya nak cari yang besar-besar. Yang ini bukan pilihan saya. Helen nak yang besar-besar. Yang ini memang tak cukup. Baiklah, yang seterusnya. Yang ini nampak jauh lebih besar, jadi nampak menjanjikan. Kalau tengok lubang tu, memang takkan dapat tangkap yang besar dengan lubang macam tu. Lubang tu memang kecil sangat. Okey, jadi kita dah ada pemenang. Ini memang perangkap yang sesuai untuk kau. Kau akan dapat tangkap yang besar nanti. Macam ini memang gila. Ya, kau boleh tangkap ikan sebesar kau dalam tu. Saya sudah bersedia. Baiklah, sekarang kau kena letak umpan. Kau kena sentuh hotdog yang lembik dan berjus tu. Baiklah semua, saya sedang letak umpan pada perangkap ikan Helen sekarang. Dia pilih yang paling besar sebab dia nak tangkap ikan paling besar. Saya hormat dia, okey? Dia memang sasar besar. Kita ada sausage di sini. Baiklah, beritahu saya bila nak berhenti, okey? Cakap bila Helen. Baiklah. Betul ke? Baguslah. Mungkin satu lagi. Satu lagi. Cukup ke untuk kau? Cukup ke? Itu nampak sempurna. Jadi tinggal 2 untuk aku. Itu sahaja yang kamu perlukan. Baiklah, kamu tahu tak? Itu sahaja yang aku perlukan. Aku akan tunjukkan pada kamu. Aku akan buktikan kamu salah. Kamu tahu, orang kata kurang itu lebih. Jadi itu perangkap ikan Helen. Dia letak beberapa sausage sebagai umpan di dalamnya. Sekarang tiba masanya untuk kamu letakkan perangkap itu. Ya Allah, ada ikan gar besar di sana. Kamu nampak tak? Jaga-jaga jari kaki kamu. Kamu akan selamat. Baiklah, kamu dah ada perangkap ikan kamu. Di mana kamu nak letak perangkap ni? Saya rasa nak letak betul-betul sekitar situ. Okey, nampak bagus. Awak harap dapat tangkap apa kat sini? Okey? Sikit temu bual sebelum pasang perangkap ikan. Awak harap dapat apa? Arowana.
Okey, dia harap dapat arwana. Maksud saya, kita tengoklah nanti. Macam saya cakap tadi, kita baru sekali je datang sini, jadi kita tak betul-betul tahu apa yang ada kat sini. Kemungkinan tu memang tak terhad. Awak tahu tak, Helen? Awak boleh je dapat arwana. Bukan mustahil pun. Saya terlupa nak bagi tahu korang, kita akan letak perangkap ikan ni selama 24 jam. Ini adalah cabaran 24 jam. Saya nak pilih perangkap ikan saya sekarang, dan lepas tu saya akan jalan ke terowong satu lagi kat ujung sana. Jauh kat ujung anak sungai tu, dan saya akan letak perangkap kat situ. Kita tak pernah memancing kat sana. Sekarang, masa untuk saya pilih perangkap ikan. Okey, sekarang sebab saya selalu guna yang ni, saya rasa nak tukar sikit. Jadi saya pilih yang ni, perangkap paip lama kita. Baiklah, mereka dah masuk. Turun ke bawah. Masa untuk jalan ke sana dan tengok macam mana. Jauh juga nak jalan. Baiklah semua, kita sedang menuju ke terowong tersembunyi ini. Tapi kalau korang tengok kat sini, air tengah mengalir dalam anak sungai ni sekarang. Jadi saya rasa lepas saya letak perangkap ikan saya, kita akan guna jaring sekejap untuk tengok apa yang kita boleh tangkap kat sini. Dan harap-harap kita akan dapat sesuatu yang luar biasa. Jom tengok. Kita dah sampai ke terowong baru yang kita tak pernah pergi sebelum ni. Dan ia memang besar. Saya tak sangka ia sebesar ni dari bawah tadi. Tapi memang ini terowong paling besar yang saya pernah tengok. Airnya pula sangat jernih. Dan sebaik saja saya berjalan ke situ, berjuta-juta ikan terus bertebaran masuk ke dalam. Memang paling banyak ikan yang saya pernah nampak. Saya rasa teringin nak guna jaring kat situ sekarang untuk tengok ikan apa yang ada. Jadi saya ada jaring kat sini dan lepas tu kita akan letak perangkap ikan saya dalam terowong tu. Ya, tengok semua ikan tu. Saya akan cuba serang hendak mereka. Jom kita mulakan. Mari kita tengok. Apa tu? Saya rasa itu cuma ikan mina. Ikan mina lama je kat situ. Kita tak akan simpan dia, kita akan lepaskan balik. Baru sekali cedok dah dapat ikan kawan-kawan. Kawan-kawan, saya tengah merangkak dalam terowong sekarang, tengah teroka. Airnya sangat keruh, memang mencurigakan. Tapi saya nampak banyak ikan, tengok ni. Tapi saya rasa korang tak boleh tengok sangat sebab airnya gelap sangat. Tengok tu, memang menyeramkan. Sebenarnya agak dalam juga, mungkin dalam 1 kaki. Baiklah, inilah tempat yang sesuai untuk letak perangkap ikan saya. Saya pasti akan kalahkan Helen. Saya rasa saya akan letak perangkap ni dengan bahagian muka menghadap ke dalam sebab kat situlah semua ikan berada. Saya akan tenggelamkan perangkap ni dengan air. Ini dia ya, ia sedang tenggelam. Itu memang sempurna. Jadi ia betul-betul berada di tengah-tengah terowong. Ia mungkin akan terapung di dalam tu dan tak ada masalah. Baiklah semua, kami dah bergerak sedikit ke hulu sungai. Kami akan mula menyauk sekarang. Saya dan si Bangang ni masih ada urusan yang belum selesai. Kami baru sekali datang sini dan dah dapat tangkap benda-benda yang menarik. Jadi saya memang teruja nak tengok apa yang kami dapat kali ni. Kami akan isi baldi ni. Baiklah, jadi saya akan mula menyauk kat dalam tu. Banyak lumpur. Tak ada apa-apa guys tu. Oh, ada banyak ikan kat sini. Wah, banyak betul ikan. Cuba tengok ni. Kita ada anak ikan moli kat situ. Boleh nampak tak? Banyak anak ikan moli. Seronok betul. Tapi tak ada yang istimewa pun. Cuma anak moli je. Kita lepaskan balik. Bukan yang kita cari. Jom teruskan. Ya. Itu satu lubang dalam yang cantik kat situ. Mesti ada sesuatu dalam tu. Ikan lebih besar. Tengok tu. Ada ikan lebih besar kat sini. Apa ni? Apa benda ni? Macam jenis ciklit je. Saya rasa ni ciklit Texas. Gila betul. Anak ciklit Texas dah dapat awal-awal. Masih kecil lagi. Baiklah, memang dia akan masuk dalam baldi. Kita simpan dia, confirm. Jom, teruskan. Ini petanda baik. Tadi memang bagus. Saya nampak banyak ikan kat situ. Banyak lagi moli. Betul ke ni? Tengok tu, ada udang kara air tawar kat situ. Nampak tak? Dia memang oren sangat. Tengok, ada sikit warna putih, sikit merah, terutamanya kat penyepit dia. Memang ini sejenis mauve warna. Sekarang kita tahu ada udang kara air tawar berwarna-warni kat sini juga. Kita akan cari lagi kalau ada, tapi kita akan masukkan dia dalam baldi dulu. Dia memang menarik. Baiklah, dia dah masuk dalam baldi. Kita dah ada 2 tangkapan yang boleh simpan kawan-kawan. Kita sebenarnya fokus pada perangkap ikan, tapi kita nak cuba nasib dengan jaring dan tengok kalau boleh tangkap apa-apa. Jom kita teruskan. Tengok ikan ni. Okey, dia baru masuk ke dalam rumpai. Itu ikan putih yang besar. Kau nampak tak? Tunggu, itu kepalanya. Dia tengah menjenguk keluar. Baiklah, aku akan cuba sauk dia dengan jaring. Ya Allah, itu moli ke? Nampak macam Oscar albino. Jom. Aku rasa aku dah dapat dia. Aku rasa dia dah masuk dalam ni. Aku tak pasti apa tu. Memang sejenis. Ya Allah, tengok ikan ciklit permata ni. Cantiknya. Kau nampak tak warna dia? Memang menakjubkan. Setiap kali aku tangkap ikan sikit permata yang cantik, aku memang nak tangkap dia. Tapi aku tak ada tempat nak letak. Jadi kita lepaskan dia balik. Memang menarik. Tapi ada sesuatu yang albino. Nampak macam ada dalam ni juga. Tu dia. Ya Allah, aku hampir lepaskan dia balik. Tengok tu. Ini ikan moli gergasi. Ikan moli gergasi. Memang menakjubkan. Baiklah, kita dah mula tangkap banyak ikan yang hebat kawan-kawan.
Kita akan teruskan tengok apa lagi yang kita boleh dapat dari sini. Matahari dah nak terbenam dan lepas tu masa untuk tinggalkan perangkap tu selama 24 jam. Dan dia masuk ke dalam baldi. Kita akan jala ke hulu sikit kat sini. Tengok semua tumbuhan ni memang menjijikkan. Bau dia pun teruk sangat. Ya Allah. Ya Allah, kau nampak tak pergerakan tu? Aku ingatkan kayu tadi. Memang terkejut gila aku. Tengok tu. Itu memang ikan betul. Iu, apa benda tu? Tak, dia dah hilang. Tu dia, tunggu. Dia baru je hilang masuk dalam lumpur. Apa benda tu tadi? Hello? Itu dia ke? Ya, itu dia. Aku dah tangkap dia. Apa benda ni? Nampak macam ikan pari atau sesuatu. Nampak macam ikan keli Faluella kalau korang tahu. Tapi aku rasa bukan tu. Aku rasa aku tak pernah tangkap ikan macam ni sebelum ni. Jadi memang hebatlah kawan-kawan. Ikan baru kat tempat ni. Memang terbaik. Jom kita masukkan dia dalam baldi kawan-kawan. Tolong bantu saya kenal pasti ikan ni dalam ruangan komen di bawah. Baiklah, itu dah 4. Ya Allah, kita memang makin laju sekarang. Baiklah kawan-kawan. Kalau korang masih belum macam tempat ni, sekarang mesti dah tahu. Tengok ni. Betul-betul bawah aku ada longkang besar. Ini longkang-longkang yang kita memancing masa episod pertama kat sini. Kita pancing kat sini dan satu lagi sebelah jalan tu. Kita dapat tangkap benda-benda yang menarik dari situ. Jadi, aku memang nak angkat penutup tu dan cuba jala kat dalam tu. Tapi memang berkarat sangat. Oh, tak teruk sangat pun. Ya, betul tu. Memang berat juga. Baiklah, kita dah buka penutup longkang besar ni. Tengok tu, gelap betul kat bawah tu. Memang misteri dan menakutkan. Tapi memang ada ikan kat dalam tu. Jadi, kita cuba je lah. Tunggu kejap. Betul-betul atas jaring aku dah patahkan dia. Tak tahan lama pun. Aku macam baling penutup longkang atas jaring aku tapi masih boleh guna kan? Masih boleh tangkap ikan lagi. Ya Allah, okey. Aku berjaya. Ia sangat dalam. Aku tangkap ikan. Aku betul-betul tangkap ikan. Tengok ni. Oh, ini ikan nyamuk. Aku teruja tadi tapi rupa-rupanya tak ada apa-apa. Ya Allah, memang betul-betul dalam kat situ. Aku dapat ikan. Kali ni ikan yang lebih besar. Tengok tu. Itu baru ikan betul. Apa tu? Tengok tu. Itu ikan keli. Kita ada tetamu. Aku boleh tengok tu. Tak mungkin. Ya. Yo, aku tadi nampak kau lalu. Aku macam, tak mungkin. Mamat ni betul-betul dalam pembetum. Kami tengah tangkap ikan kat sini. Tengok tu. Gila betul. Lawak betul bro. Selamat malam korang. Kau pun sama. Tengok ni korang. Kita ada ikan keli kecil kat sini. Itu ikan pertama yang menarik dalam pembetung sebenar kan? Kali ni kita tukar sikit. Kita guna jaring dalam pembetung dan perangkap ikan di anak sungai. Biasanya terbalik. Jadi ni memang seronok. Baiklah, kita lepaskan dia balik. Ya Allah. Baiklah, kali ni aku dah sampai dasar. Jom tengok. Ya Allah. Tak mungkin. Itu ikan yang sama ke tak lain? Aku rasa itu ikan yang sama. Itu ikan keli yang sama ke? Aku rasa ya. Aku rasa bersalah sangat aku tangkap yang sama lagi. Pergi. Keluar dari sini. Ya Tuhan. Ini mungkin salah satu perkara paling menakutkan yang pernah aku lakukan. Sekarang kita berada dalam pembetung. Tengok ni. Ada batu kelike. Apa tu? Tengok. Ada ikan kuning. Aku tak pernah nampak benda macam tu. Baiklah. Biar aku keluar dari sini cepat-cepat. Ini agak menakutkan. Tengok benda ni, dia memang cool. Dia sangat kecil. Aku tak pernah nampak yang macam tu. Baiklah, aku masukkan dia dalam baldi. Hebat betul. Aku rasa kita akan hentikan aktiviti memancing dalam pembetung ni lebih awal. Sebab kalau kau tengok kat dalam tu, memang gelap gelita. Matahari dah nak terbenam dan agak berisiko berada dalam pembetung ni. Kita berhenti setakat ni je lah. Kita akan datang balik selepas sehari penuh kawan-kawan. Kita tahu sungai ni memang banyak ikan. Tapi menebar jaring kat sini memang tak membantu. Nak buat betul-betul, kita kena ada perangkap ikan ni kawan-kawan. Supaya kita betul-betul boleh tangkap benda-benda pelik. Jadi, perangkap ikan selama sehari penuh. 24 jam bermula sekarang. Jumpa korang kat sana nanti. Baiklah korang, dah cukup 24 jam. Kita dah balik sini hari berikutnya. Kita dah bersedia nak periksa perangkap kita terus sekarang kawan-kawan. Kita boleh nampak yang perangkap Helen memang dah bergerak dan semua sausage pun dah habis. Jadi memang teruja sangat. Tengoklah, korang boleh nampak memang dah banyak bergerak. Dia letak perangkap tu agak cetek dan kita langsung tak nampak lebih kurang 20 sausage yang dia letak dalam tu. Jadi, siapa pun yang masuk dalam tu memang lapar dan makan semua umpan. Jadi, mungkin benda tu besar. Saya tak nampak apa-apa secara visual. Memang pelik. Tapi, Helen, teruskan dan tarik naik perangkap tu dan kita tengok apa yang awak dapat. Arowana. Arowana? Awak masih harap dapat arowana? Saya tak nampak pun. Masih ada sausage dalam tu. Tunggu sekejap. Tunggu, ada ikan besar dalam tu, Helen. Itu Oscar ke? Saya rasa awak dapat Oscar. Ia macam di belakang sini. Mari kita tarik naik. Ya, itu memang Oscar. Apa benda tu? Ya Allah. Itu udang kara ke? Apa benda tu? Betul ke itu udang kara? Saya pun tak pasti apa tu. Ya, ada beberapa ikan ciklit dalam tu. Wah, dia baru melompat. Macam udang besar atau sesuatu.
Ia sangat besar. Ya, saya tak tahu ada udang dalam ni. Korang, Helen baru tangkap sesuatu yang nampak sangat pelik. Saya tak pasti apa tu. Jom, kita isi baldi untuk letak dia. Baiklah, ya Allah, Oscar tu jadi gila. Itu Oscar yang besar. Saya pun tak nak sentuh benda ni. Ia macam makhluk asing. Memang nampak macam makhluk asing. Kalau itu udang kara, itu macam udang kara saiz rekod dunia. Biar saya cuba keluarkan Oscar ni dengan cepat. Sekarang nampaknya awak tak tangkap banyak ikan, tapi awak dapat Oscar yang comel tu. Awak cuba tangkap Big Mama. Itu ke Big Mama? Mungkin ini macam mama sederhana. Mama sederhana? Itu memang hebat. Kita akan simpan dia. Oscar Army, sudah pasti. Kita ada seekor tilapia kecil di sini. Kita akan lepaskan dia semula. Hei, itu ikan saya. Awak nak simpan dia? Ya, saya yang dapatkan dia. Tengok ni, awak dapat juga siput apple. Baiklah, banyak siput apple. Saya rasa benda utama, benda paling pelik yang awak tangkap ialah ini. Maksud saya, apa benda ni? Saya takut nak sentuh. Awak nak sentuh dia? Tak nak. Saya akan cuba angkat dia. Tengok benda ni. Ya Allah, itu menjijikkan. Ya Allah. Okey, keluarlah kawan. Ya Allah, apa? Ini betul-betul raksasa masuk dalam baldi. Dia besar gila. Dia lagi besar daripada Oscar. Itu betul-betul udang kara ke? Saya tak pasti. Nampak macam udang. Ya Allah, tengok bahagian atas. Tengok atas kepala dia. Ia macam tajam dan betul-betul runcing. Ya Allah. Saya tak pernah tengok benda ni seumur hidup saya. Ia nampak macam, tapi itu saja. Awak boleh nampak hotdog tu macam dah terkoyak. Ada sesuatu yang makan mereka. Mungkin benda udang pelik tu. Saya rasa saya menang. Cuma ada dua, tapi satu besar dan satu lagi pelik. Ya, betul tu. Dan kita akan jalan ke perangkap saya sekarang. Ambil dan tengok apa yang kita dapat dalam tu. Tapi ini memang permulaan yang baik. Oscar kecil yang comel dan macam makhluk asing misteri. Tengok semua ikan tu. Saya tak tahu ikan apa tu. Tapi kawan-kawan, kita dah sampai ke terowong dengan perangkap ikan saya. Saya ada pisau di sini untuk potong zip tie yang pegang pintu supaya kita boleh keluarkan ikan kalau ada tangkapan. Tengok ni, saya nampak perangkap ikan tu. Ya, memang langsung tak bergerak. Saya rasa saya akan menang kali ini. Betul ke? Saya dah bersedia untuk serangan buaya. Ada buaya kat sini. Jauhkan diri. Sebenarnya, ia langsung tak bergerak. Saya betul-betul harap kita dapat sesuatu. Hello. Oh, tak mungkin. Helen, saya dapat banyak ikan di sini. Tengok ni. Saya rasa banyak ikan, Helen. Awak dalam masalah besar, okey? Saya betul-betul dengar ikan tu memercik-mercik dalam tu. Okey, kita ada pisau. Kita akan potong zip tie. Apa tu? Sebenarnya ada banyak ikan. Okey, siap. Perangkap dah terbuka Tengok ni. Terus dapat. Ya Allah. Okey, memang banyak ikan. Kita kena cepat. Udang karang oren, convict cichlid, moli putih. Saya akan cuba tuang semua sekali. Memang banyak ikan dalam tu. Air tu kotor sangat. Baiklah, kita dah dapat banyak dalam tu. Tapi masih banyak lagi. Ya Allah. Itu ialah green terror dan memang besar. Itu yang paling besar saya pernah nampak. Itu pink convict kat situ. Ya Allah. Saya rasa saya dah kalahkan awak, jujur. Memang dari segi jumlah. Tapi tengok tu. Ada gorami macam yang kita tangkap sebelum ni. Cichlid mayan. Kita ada beberapa lagi kat sini. Tengok ni. Memang gila. Banyak betul ikan. Baiklah, yang ni biasa je. Kita lepaskan balik. Satu lagi udang kara air tawar oren. Saya nampak dia. Saya dah dapat dia. Tengok tu, besar betul dia ni. Tengok penyepit dia tu. Tapi masalah paling teruk dengan perangkap ni, sebab tu kita jarang guna, susah sangat nak keluarkan ikan dari dalam. Macam awak boleh nampak, saya memang tengah bergelut ni. Ayuhlah, saya tahu ada lagi kat dalam tu. Apa ni? Seekor anak ikan keli dan satu lagi tilapia. Jom kita lepaskan balik. Satu lagi green tier, tengok ni. Satu lagi green tier kecil. Memang menarik. Kita masukkan dia dalam baldi. Helen, saya rasa saya baru menang dengan ikan ni. Tengok ni. Tak sangka kita baru je tangkap seekor ni. Tapi ni anak kecil je. Ya Allah, ini anak pelekor kecil. Saya lupa apa nama ikan ni. Korang cakap, saya rasa namanya macam tembikai, sesuatu macam tu. Kita pernah tangkap yang besar dalam longkang tak lama dulu. Besar macam ni. Dan sekarang kita tangkap anak kecil pula. Saya rasa itulah dia. Ya Allah, nampak memang cantik sangat. Baiklah, saya rasa saya dah menang dengan ikan tu. Komen kat bawah, siapa korang rasa menang guys. Saya rasa itu saja untuk perangkap ikan saya. Kita dapat banyak benda. Saya kena tuang semuanya dalam baldi. Jadi kita akan periksa sekarang, tengok kalau ada yang terlepas. Ya Allah, tengok tu. 2 udang kara. Pelekor yang sangat menarik, seekor cichlid convict merah jambu yang besar. Hello. Wah, apa tu? Apa yang ada dalam tangan saya sekarang ni? Apa? Ya Allah, itu ikan keli.
Saya tak pernah nampak macam tu. Apa yang sedang berlaku ni? Saya tak tahu. Kita tangkap tu mesti dia baru masuk dalam baldi masa kita tuang semua sekali tadi. Dia hampir lutsina juga. Hampir nampak rangka dia. Misai besar. Memang hebat. Baiklah, kita ada banyak ikan dalam baldi. Kita ada tangkapan Helen. Kita akan balik rumah sekarang. Pilih ikan-ikan ni. Letak dalam kolam dan tangki kita. Terowong ni memang penuh dengan ikan. Kita tangkap banyak benda menarik. Udang kara oren, paekor yang sangat menarik. Pink convict, ikan keli pelik tu. Memang kena datang balik dan teroka lagi terowong ni. Tapi buat masa sekarang, kita balik rumah dan masukkan mereka ke rumah baru mereka. Jom kawan-kawan. Baiklah kawan-kawan, kita dah sampai rumah saya. Kita ada 2 baldi penuh dengan ikan yang kita nak simpan. Kita sekarang di Oscar Army. Tengok ni. Sekarang airnya agak pelik sebab macam yang korang boleh nampak ada berjuta-juta buah mangga sebab pokok ni asyik jatuhkan buah. Kita ada satu lagi tangkapan yang Helen tangkap. Helen, apa nama yang awak nak bagi kat dia? Robert. Robert, itu saya. Ya. Baiklah, Robert adalah nama yang sangat hebat dan ini adalah ikan yang sangat cantik. Jadi baiklah kawan, pergilah bersama kawan-kawan kamu. Oh, mereka suka dia. Ya, tengoklah dia. Mereka sedang buat mereka. Baiklah, satu lagi Oscar untuk Oscar Army. Sekarang kita ada benda ni. Saya betul-betul tak pasti di mana kita nak letak benda ni. Patutkah kita letak dia dengan udang kara yang lain mungkin? Ya, game hutan udang kara. Ya, maksud saya yang itu memang nampak macam udang kara. Baiklah, kita akan letak dia di situ. Komen di bawah kalau anda tahu apa benda ni. Tengok betapa panjangnya antena dia. Ya, memang sepanjang 12 inci. Itu memang gila. Baiklah, dia dah masuk ke game hutan udang kara. Baiklah, dan kemudian kita juga dapat 2 ekor ini dari perangkap ikan. Udang kara kecil yang cantik dan berwarna-warni. Kita akan tambah mereka juga. Yang kita tangkap semalam, kita dah masukkan ke sini tanpa rakaman. Tapi sekarang kawan-kawan, kita ada banyak lagi ikan. Kita akan pergi ke kolam misteri dan tambah beberapa ekor di sana. Tengok ni kawan-kawan, kita ada satu baldi penuh dengan ikan. Ini adalah bahagian kegemaran saya dalam setiap video, iaitu masukkan ikan ke sini. Saya tak tahu kenapa, tapi saya memang suka campak benda-benda pelik ke dalam sini. Jom. Kita ada ikan keli pelik di sini, tak pasti jenis apa, tapi memang nampak menarik. Nah, dia dah masuk. Kita ada seekor moli putih di sini dan seekor gorami biru. Dah masuk. Baiklah, kita ada 2 green terror dan seekor convict cichlid. Dah masuk. Oh, tengok yang ini. Itu adalah gorami emas. Saya dah cakap dengan korang tadi ada gorami kat situ. Itu yang emas. Cantik. Dah masuk. Baiklah, tengok ni korang. Sekarang kita ada convict cichlid merah jambu yang besar ni. Kita akan masukkan ke dalam kolam kura-kura mata. Dah masuk. Harap-harap ia akan membiak di sini dengan konflik lain dan hasilkan anak-anak yang sangat menarik dan berwarna-warni. Benda terakhir yang kita akan tambah ialah anak pelekor kecil ni ke dalam tangki Tiki Hat. Benda ni memang menarik. Baiklah, jom kita akan masukkan dia ke dalam tangki Tiki Hat. Mak saya tak ada di sini untuk tengok, tapi saya rasa dia akan suka dia. Dah masuk. Oh, dia memang hebat. Itu memang hebat. Kita baru saja tangkap yang besar dari longkang. Sekarang kita tangkap anak pula. Saya memang suka pelekor tu. Baiklah semua, itu memang gila. Saya sangat gembira. Akhirnya kita pergi semula ke tempat tu. Kalau korang nak tengok bahagian ketiga, turun ke bawah dan beritahu saya. Perangkap ikan 1 lawan 1. Komen siapa yang korang rasa menang. Helen memang tangkap benda pelik macam alien tu. Turun ke bawah, tinggalkan like kalau korang suka. Langgan di bawah. Jumpa korang di video seterusnya. Salam.